Lailatul, apa rahsia kejayaan di dalam SPM? InsyaAllah saya akan cakap rahsia kejayaan ni sebenarnya satu je. Kita sebagai orang yang beragama Islam, kita kena pertama sekali memang kena minta doa pada ibu bapa. Doa ibu bapa ni memang takkan ada penghalang. Lepas tu bila kita nak belajar, memang kita kena start daripada niat kita. Belajar tu bukan untuk nak dapat orang tepuk tangan untuk kita, dapat hadiah apa semua, tapi Dapat kerja belajar yang baru ke, kan? belajar niat ni kerana Allah. Kita akan puas dengan apa yang kita dapat. Bagaimana pula Lailatul melihat adakah pencapaian di dalam SPM seseorang itu akan mempengaruhi masa depan dia? Bagi saya pencapaian pada SPM memang sangat mempengaruhi, tapi kita tak boleh anggap itu sebagai satu yang kita dah boleh banggakan sangat-sangat, sebab kita ada banyak lagi peringkat untuk belajar. Kita masuk degree, masuk asasi ke apa-apa, lepas tu bila dah habis belajar semua tu, kita akan masuk ke alam pekerjaan. Alam pekerjaan tu bagi saya adalah satu peringkat untuk kita belajar juga. Kita dalam hidup memang tak akan pernah berhenti belajar. Jadinya apa-apa pun kita berada dalam peringkat mana pun dalam SPM, belajar di universiti atau bekerja, kita kena buat yang terbaik untuk jadi insan yang lebih baik. Apa pula nasihat Lailatul untuk adik-adik bawah ataupun kawan-kawan yang lain yang bakal menghadapi SPM tahun-tahun akan datang? Memang saya akan sangat saya akan minta sangat-sangat adik-adik bawah saya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tetap ke fokus kita nak dapatkan apa pada masa depan, supaya kita boleh terus menuju pada satu fokus tersebut dan mencapai kejayaan, membuatkan orang dan sekeliling kita semua bangga. Terima kasih Lailatul.